Johor Darul Tazim, JDT, membuka tahun 2026 dengan kemenangan apabila menewaskan Selangor FC 2-0 di Stadium MBPJ. JDT membuka tirai jaringan pada minit ke-7 menerusi gol sendiri Richmond Ankrah. Ankrah bernasib malang apabila tertanduk bola sepakan Nacho Mendes ke gawangnya sendiri. Bekas penyerang Buriram United itu hampa apabila percubaannya dinafikan penjaga gol kebangsaan, Shihan Hazmi Mohammed. Bersambung selepas rehat, Selangor memilih Zikri Khalili sebagai pengganti Ankrah. Ini susulan prestasi goyah beliau di bahagian pertahanan pada separuh masa pertama. Kesukaran JDT menambah gol mendorong Hisco Munoz memasukkan Bersun da Silva sebagai pengganti Manuel Hidalgo. Masukan Bersun nyata membuahkan hasil dengan jaringan padu pada minit ke-92 mengukuhkan kedudukan JDT 2-0. Tamat perlawanan JDT 2 Selangor FC 0. JDT kekal menerajui Liga dengan 39 mata. Selangor pula jatuh di tangga keempat dengan 25 mata. 3 mata di belakang Kuching City FC dan KL City FC.